Anda pernah terfikir tak, apa musuh terbesar dalam hidup kita? Sejak kecil, kita diajar untuk takut pada kematian. Kita lihat ia sebagai titik noktah, pengakhiran yang menakutkan. Tapi bagaimana jika saya katakan kita semua telah diajar untuk takut pada perkara yang salah? Kematian bukanlah tragedi terbesar. Tragedi sebenar adalah kehidupan yang tidak dihayati sepenuhnya. Tragedi sebenar adalah semua impian yang anda simpan di dalam hati, semua perkataan yang tidak pernah anda luahkan, semua tindakan yang anda tangguhkan, menunggu satu saat yang sempurna yang tidak akan pernah tiba. Musuh sebenar bukanlah kematian. Musuh sebenar adalah keraguan. Musuh sebenar adalah penangguhan. Ia adalah pencuri senyap yang merampas masa depan anda. Satu persatu saat nanti, esok, atau bila aku dah bersedia. Ia membisikkan ke telinga anda bahawa menunggu adalah selamat, bahawa tidak bertindak adalah bijak. Tetapi itu adalah satu penipuan. Setiap kali anda memilih untuk menunggu, anda bukan sahaja menangguhkan kejayaan. Anda sedang memilih untuk tidak hidup. Anda sedang memilih untuk kekal sebagai bayang-bayang kepada potensi sebenar diri anda. Kematian adalah satu kepastian, satu kitaran semula jadi. Tetapi kehidupan yang diisi dengan penyesalan kerana tidak berani mencuba, itulah neraka ciptaan kita sendiri. Jadi hari ini kita akan bongkar penipuan ini. Kita akan melihat bagaimana prinsip dari sains kuantum dan kebijaksanaan kuno mendedahkan satu kebenaran yang radikal. Hidup anda tidak dicipta pada masa hadapan. Ia dicipta sekarang dalam setiap keputusan untuk bertindak. Mari kita lihat bagaimana realiti anda dicipta. Dalam fizik kuantum, ada satu konsep yang mengubah segala-galanya, dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen yang paling terkenal ialah eksperimen Dwi-Ichla. Apabila saintis tidak memerhatikan elektron, ia wujud bukan sebagai satu zarah di satu tempat, tetapi sebagai gelombang kebarangkalian, wujud di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama. Ia adalah medan potensi tulen. Tetapi saat sahaja pemerhati atau alat pengukur cuba melihat elektron itu, gelombang itu runtuh. Ia menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Potensi yang tidak terhingga menjadi satu realiti yang nyata. Hidup anda berfungsi dengan cara yang sama. Sebelum anda membuat keputusan dan bertindak, masa depan anda adalah seperti gelombang kuantum itu. Sebuah lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Anda boleh menjadi seorang usahawan, seorang artis, seorang pengembara, seorang penyembuh. Semua versi masa depan ini wujud serentak sebagai potensi. Tetapi ia kekal sebagai hantu, sebagai bayang-bayang sehinggalah anda membuat pilihan. Pilihan anda diikuti dengan tindakan fizikal adalah pemerhati. Tindakan andalah yang memaksa gelombang kemungkinan itu untuk runtuh menjadi satu pengalaman yang nyata dan kukuh. Apabila anda terperangkap dalam keraguan, sentiasa menimbang pilihan tanpa membuat komitmen, anda sebenarnya sedang mengekalkan hidup anda dalam keadaan hantu kuantum ini. Anda tidak berada di sini atau di sana. Anda tidak mengalami kegagalan, tetapi anda juga tidak mengalami kejayaan. Anda hanya wujud dalam ruang kelabu penangguhan, di mana tiada apa yang menjadi nyata. Bertindak adalah perbuatan suci yang menukarkan impian kepada jirim. Ia adalah jambatan antara dunia tenaga dan dunia fizikal. Tanpa tindakan, niat hanyalah fantasi. Sekarang anda mungkin berfikir, saya bukan malas, saya cuma belum bersedia. Saya perlukan lebih banyak maklumat, lebih banyak keyakinan, lebih banyak wang. Ini adalah satu lagi ilusi yang direka oleh minda kita untuk memastikan kita selamat dalam zon selesa. Mari kita perbetulkan satu perkara. Penangguhan bukanlah sifat pasif. Ia bukan sekadar tidak melakukan apa-apa. Penangguhan adalah satu pilihan yang aktif.
Setiap kali anda menangguhkan tugas penting, anda secara sedar atau tidak sedar memilih kelegaan sementara daripada mengelak, berbanding ketidakselesaan sementara untuk bertindak. Minda separa sedar anda yang menurut pakar neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton mengawal 95% tingkah laku harian kita, telah diprogramkan sejak kecil untuk mencari kesenangan dan mengelakkan kesakitan. Apabila anda memikirkan tentang memulakan perniagaan baru atau bercakap di hadapan orang ramai, minda separa sedar anda mengimbas semua memori emosi yang lalu. Ia mungkin teringat saat anda diejek di sekolah atau saat anda gagal dalam sesuatu. Ia kemudiannya mencetuskan tindak balas biologi, iaitu ketakutan, sebagai isyarat untuk mengelakkan bahaya yang serupa. Jadi, apabila anda memilih untuk menonton video lain atau mengemas meja anda in vice daripada membuat panggilan jualan itu bukan kemalasan. Itu adalah minda anda yang menjalankan program kunonya untuk melindungi anda. Masalahnya, program ini tidak dapat membezakan antara ancaman seekor harimau dengan ancaman ego anda tercalap. Ia hanya tahu satu perkara, ketidakselesaan adalah bahaya, dan melalui pengulangan, pilihan untuk mengelak ini menjadi satu tabiat automatik, satu identiti. Anda mula percaya, aku memang seorang yang suka bertangguh. Tetapi ini tidak benar. Anda bukan seorang penangguh. Anda hanyalah seseorang yang telah berlatih untuk menangguh. Dan sama seperti mana-mana latihan, anda boleh memilih untuk berlatih sesuatu yang baru. Jadi, bagaimana kita memecahkan kitaran ini? Kita lakukannya dengan menghancurkan mitos terbesar dari semua, mitos kesediaan. Berapa lama anda telah menunggu untuk merasa cukup bersedia? Cukup yakin? Cukup sempurna? Saya ada berita untuk anda. Perasaan itu tidak akan pernah datang. Keyakinan, keberanian dan kesediaan bukanlah prasyarat untuk bertindak. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada tindakan. Anda tidak merasa berani dan kemudian bertindak. Anda bertindak walaupun dalam ketakutan, dan tindakan itulah yang menempa keberanian dalam diri anda. Anda tidak menunggu sehingga anda menjadi seorang pakar. Anda mengambil langkah pertama, membuat kesilapan, belajar daripadanya, dan proses itulah yang menjadikan anda seorang pakar. Fikirkan tentang kali pertama anda belajar menunggang basikal. Adakah anda membaca 20 buah buku tentang keseimbangan dahulu? Adakah anda menunggu sehingga anda merasa 100% yakin anda tidak akan jatuh? Tidak. Anda naik basikal itu, anda mungkin goyah, anda mungkin jatuh, tetapi anda bangun dan cuba lagi. Dan melalui perbuatan fizikal menunggang itulah, badan dan otak anda belajar bagaimana untuk mengimbangi. Keyakinan datang selepas, bukan sebelum. Langkah paling penting untuk mengubah realiti anda adalah dengan membuat keputusan yang sebenar. Perkataan decision dalam bahasa Inggeris berasal dari perkataan Latin decidere, yang bermaksud memotong. Membuat keputusan yang sebenar bermaksud anda memotong semua kemungkinan lain. Anda tidak lagi membiarkan pintu belakang terbuka. Anda committed sepenuhnya pada satu jalan, walaupun anda tidak dapat melihat di mana ia berakhir. Ambil satu langkah. Hanya satu. Jangan fikirkan tentang langkah ke-100. Apa satu perkara kecil yang boleh anda lakukan sekarang, dalam masa 10 minit akan datang, yang akan menggerakkan anda ke arah matlamat anda? Hantar email itu, buat panggilan itu, tulis perenggan pertama itu. Langkah kecil ini menghantar isyarat kuat kepada otak anda. Ia mula membina laluan saraf yang baru, laluan tindakan dan bukannya laluan keraguan. Inilah bagaimana anda melatih semula minda separa sedar anda. Sekarang mari kita mendalami konsep ini ke tahap yang lebih tinggi. Alam semesta ini pada dasarnya adalah tenaga.
Segala-galanya dari kerusi yang anda duduk hingga fikiran di kepala anda adalah getaran pada frekuensi yang berbeza. Anda sebagai seorang manusia adalah stesen pemancar dan penerima tenaga yang sangat kuat. Anda sentiasa menyiarkan isyarat ke medan kuantum melalui gabungan fikiran dan perasaan anda. Fikiran anda menghantar isyarat elektrik dan perasaan anda menghasilkan medan magnet. Gabungan kedua-duanya mencipta tanda tangan elektromagnetik anda, iaitu keadaan kewujudan atau state of being anda. Di sinilah ramai orang tersilap dalam manifestasi. Mereka berfikir, jika saya hanya berfikir positif, perkara positif akan datang. Tetapi fikiran sahaja tidak mencukupi. Anda boleh duduk bermeditasi sepanjang hari membayangkan kekayaan. Tetapi jika perasaan anda dipenuhi dengan rasa kekurangan dan keraguan, dan tindakan anda mencerminkan kepercayaan bahawa anda tidak layak, anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah dan tidak koheren ke alam semesta. Ini seperti cuba menala radio ke frekuensi 98.8 FM. Tetapi pada masa yang sama anda memutarkan tombol ke 102.5 FM. Apa yang anda dapat? Hanya bunyi statik. Tiada apa yang jelas. Koheren energetik berlaku apabila fikiran, perasaan dan tindakan anda sejajar sepenuhnya. Apabila anda memikirkan matlamat anda, isyarat elektrik, merasakan emosi seolah-olah ia sudah berlaku, medan magnet, dan mengambil tindakan yang selaras dengan realiti itu, penjelmaan fizikal, tanda tangan elektromagnetik anda menjadi sangat kuat dan jelas. Anda menjadi magnet yang menarik realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Tindakan adalah komponen yang paling sering diabaikan tetapi paling penting. Tindakan adalah penjelmaan tenaga. Ia adalah cara anda memberitahu alam semesta. Saya serius tentang ini. Saya bukan sahaja berharap, saya sedang menjadi. Apabila anda bertindak, anda mengubah tenaga potensi niat anda menjadi tenaga kinetik pengalaman. Anda mengubah biologi anda. Epigenetik menunjukkan bahawa tindakan dan persekitaran kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda mula bersenam, anda bukan sahaja membina otot. Anda menghidupkan gen untuk kesihatan dan mematikan gen untuk penyakit. Apabila anda bertindak dengan berani, anda sebenarnya sedang memprogram semula badan anda pada tahap selular untuk menjadi perwujudan keberanian. Jangan hanya menjadi pemikir, jadilah pelaku. Selaraskan tenaga anda melalui tindakan. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah dengan menjadikan tindakan sebagai satu amalan, bukan satu acara. Jangan tunggu motivasi datang. Motivasi adalah tetamu yang tidak boleh diharap. Sebaliknya, bina disiplin. Disiplin adalah kawan yang akan sentiasa ada untuk anda, terutamanya pada hari-hari anda tidak merasakannya. Mulakan dengan kecil. Pilih satu bidang dalam hidup anda yang anda sering tangguhkan. Mungkin kesihatan anda, mungkin kewangan anda, mungkin perhubungan anda. Sekarang committed kepada satu tindakan mikro setiap hari. Bukan sesuatu yang besar yang menakutkan anda. Sesuatu yang sangat kecil sehingga minda anda tidak boleh memberikan alasan untuk tidak melakukannya. Jika anda ingin menulis buku, jangan committed untuk menulis satu bab sehari. Committed untuk menulis satu ayat. Hanya satu. Jika anda ingin menjadi sihat, jangan committed untuk bersenam 1 jam di gym. Committed untuk melakukan satu tekan tubi. Hanya satu. Apa yang berlaku apabila anda melakukan ini? Pertama, anda membuktikan kepada diri sendiri bahawa anda adalah seseorang yang menepati janji kepada diri sendiri. Ini membina kepercayaan diri. Kedua, anda memulakan momentum. Hukum pertama Newton menyatakan bahawa objek yang pegon akan kekal pegon dan objek yang bergerak akan kekal bergerak. Halangan terbesar selalunya adalah untuk bermula.
Tindakan mikro ini adalah tolakan kecil yang anda perlukan untuk menggerakkan bola salji itu. Selepas video ini tamat, saya mahu anda lakukan satu perkara. Kenal pasti satu tindakan mikro yang boleh anda ambil serta-merta yang berkaitan dengan matlamat terbesar anda. Tuliskan ia dan kemudian lakukannya. Bukan esok, bukan sejam lagi. Sekarang, kongsikan di ruangan komen di bawah apakah tindakan mikro yang anda committed untuk lakukan hari ini. Dengan mengisytiharkannya, anda meningkatkan accountability anda. Mari kita cipta satu gelombang tindakan bersama-sama. Apabila anda mula mengambil tindakan, bersedialah. Anda akan menghadapi halangan. Anda akan menghadapi cabaran. Dan minda lama anda akan menjerit. Nampak tak? Aku dah cakap ini bahaya. Lebih baik kita berhenti dan kembali ke tempat yang selamat. Di sinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka salah menafsirkan halangan sebagai tanda bahawa mereka berada di jalan yang salah. Ini adalah pemahaman yang salah sama sekali. Halangan bukanlah tanda untuk berhenti. Halangan adalah jalan itu sendiri. Fikirkan tentang proses menempa sebilah pedang yang kuat. Adakah tukang besi itu hanya menuang logam cair ke dalam acuan dan selesai? Tidak. Dia memanaskan logam itu sehingga merah menyala. Kemudian dia memukulnya berulang kali dengan tukul. Dia melipatnya, memukulnya lagi. Kemudian dia menyejukkannya dengan cepat di dalam air. Proses yang penuh tekanan, pukulan dan kejutan inilah yang menyusun semula molekul logam, menjadikannya sangat kuat dan tajam. Tanpa tekanan ini, ia akan menjadi rapuh dan tidak berguna. Begitu juga dengan anda. Cabaran dan kesukaran bukanlah untuk menghukum anda. Ia adalah api dan tukul alam semesta yang menempa anda menjadi versi diri anda yang mampu mengendalikan kehidupan yang anda impikan. Jika anda mahu pendapatan 6 angka, anda perlu menjadi orang yang boleh mengendalikan tekanan dan tanggungjawab yang datang bersamanya. Jika anda mahu perhubungan yang mendalam, anda perlu menjadi orang yang boleh mengendalikan kelemahan dan konflik. Setiap halangan adalah peluang latihan. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Berhenti lari dari ketidakselesaan. Mulakan untuk bersandar ke arahnya. Apabila anda merasa takut, fahami ia. Ketakutan adalah mekanisme kelangsungan hidup biologi yang direka untuk zaman batu. Ia adalah penasihat, bukan raja anda. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan sengaja ambil langkah ke hadapan. Setiap kali anda bertindak, walaupun takut, anda sedang mengundi untuk identiti baru anda. Anda sedang memberitahu otak anda, aku yang berkuasa di sini, bukan program ketakutan lama ini. Ini adalah bagaimana anda membina keyakinan yang tidak goyah. Keyakinan yang lahir dari bukti, bukan dari angan-angan. Jadi kita kembali ke titik permulaan. Ketakutan akan kematian. Apabila anda benar-benar memahami apa yang kita bincangkan hari ini, perspektif anda akan berubah. Anda akan sedar bahawa penangguhan adalah satu bentuk kematian perlahan. Setiap hari anda memilih untuk tidak hidup sepenuhnya, anda membiarkan sebahagian kecil diri anda mati. Impian yang tidak dikejar, cinta yang tidak diluahkan, potensi yang tidak direalisasikan. Semua ini adalah kematian kecil yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita, yang membawa kepada penyesalan yang mendalam pada penghujungnya. Kuasa anda tidak terletak pada esok. Apabila anda fikir anda akan mempunyai lebih banyak masa, lebih banyak wang, atau lebih banyak keyakinan, itu semua adalah ilusi. Satu-satunya titik di mana anda mempunyai kuasa untuk mengubah apa-apa adalah sekarang. Saat ini. Nafas yang anda ambil sekarang. Itulah satu-satunya realiti yang wujud. Masa lalu hanyalah memori jejak saraf di otak anda.
Masa depan hanyalah unjuran imajinasi anda. Satu-satunya tempat di mana tenaga boleh diubah menjadi jirim adalah pada saat ini. Pilihlah sekarang. Putuskan sekarang. Bertindaklah sekarang. Potong semua pilihan lain yang telah menahan anda. Bakar jambatan ke masa lalu anda yang penuh dengan keraguan. Komited kepada kehidupan di mana anda adalah pemerhati yang sedar, yang secara aktif meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi realiti yang menakjubkan melalui pilihan dan tindakan anda. Jangan lagi menjadi penumpang dalam hidup anda sendiri yang hanya bertindak balas terhadap apa yang berlaku. Jadilah arkitek, jadilah pencipta. Jangan takut pada pengakhiran hayat anda. Takutlah pada hayat yang tidak pernah benar-benar bermula. Tragedi sebenar bukanlah mati. Tragedi sebenar adalah sampai ke penghujung hayat anda dan menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar hidup. Ambil langkah pertama anda hari ini, sekarang. Potensi anda yang tidak terhingga sedang menunggu.